Kehangatan PRU13 kini bermula. Pada tanggal 3 April 2013, Parlimen sudah dibubarkan. Ketika ini, parti-parti politik sedang giat berkempen untuk mendapatkan sokongan rakyat. Sebanyak 222 kerusi Parlimen dan 576 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan pada PRU kali ini. Namun, parti manakah yang akan memerintah negara selepas ini? Adakah parti kerajaan atau pembangkang? Di sebalik perbincangan politik di Malaysia mutakhir ini, seringkali memfokuskan keterlibatan golongan muda dalam aktiviti berpolitik dan hak mereka sebagai pengundi. Pada dasarnya, golongan muda merangkumi 38.8% atau 4.5 juta daripada 12 juta pengundi berdaftar di negara ini. Namun persoalannya, sejauh manakah mereka ini mampu menjadi penentu kepada keputusan PRU13 kali ini? Sekarang bersama saya, Nur Afiq Asnawi, merupakan calon pilihan raya kampus bagi sesi 2012-2013 dan merupakan pelajar jurusan Sejarah Universiti Malaya. Baiklah, mari kita mendengar pendapat beliau mengenai kecenderungan golongan muda berpolitik. Baiklah, Saudara Afiq. Ya, saya. Apakah pandangan saudara mengenai perbezaan kecenderungan politik golongan muda pada masa kini? Adakah mereka matang ataupun sebaliknya? Baik, kalau kita melihat kecenderungan orang kata apa ni, kecenderungan anak muda dalam politik ini, sebenarnya kita sudah tahu daripada dulu memang sudah ada. Cuma pada kali ini kita sudah nampak perkembangannya, yang mana ia semakin berkembang, di mana ia lebih menjadi semakin aktif kecenderungan anak muda ataupun mahasiswa dalam politik ini. Dan sama ada kita nak mengatakan bahawa adakah kecenderungan itu, pemikiran mereka itu matang ataupun tidak. Sebenarnya hakikatnya kematangan itu semakin ada, kerana orang muda ataupun pengundi muda, mahasiswa sekarang, mereka lebih ada pendirian ataupun penilaian, dan mereka juga sudah ada sikap keterbukaan dalam menilai satu perkara yang adalah untuk menghasilkan kebaikan untuk masa depan negara. Tetapi masih lagi kita tidak dapat menafikan bahawa masih wujud sekumpulan kecil pengundi muda ataupun mahasiswa yang mana masih lagi mempunyai pemikiran yang agak kurang matang, yang mana berpolitik dalam keadaan beremosi. Itu saja. Memang tidak dapat dinafikan bahawa golongan muda itu matang dalam berpolitik. Ya, benar. Sejauh manakah bagi pandangan saudara, golongan muda ini mampu menjadi penentu kepada keputusan PRU13 pada kali ini? Seperti mana kita tahu, pada kali ini sudah ada sekitar 2.3 juta pengundi baru yang berdaftar. Dan meskipun nilainya adalah sedikit berbanding yang kita tahu lebih daripada 4 juta pengundi yang boleh mengundi tetapi tidak mendaftarkan diri. Namun saya fikir jumlah itu adalah masih lagi boleh memberikan kesan dalam menentu bagaimana haluan pilihan raya utama ataupun pilihan raya umum 13 kita pada kali ini. Kerana menurut saudara Amir Saifuddin Ghazali, merupakan timbalan pengarah UMCDL, beliau mengatakan pengundi muda yang sekitar 60% ini, yang mana di usia daripada mahasiswa sehinggalah bawah umur 40 tahun, mereka ini merupakan golongan yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah merupakan golongan yang bersikap kritikal dalam menilai sesuatu perkembangan dalam negara, yang mana ini akan menjadikan penentu kerana mereka sudah ada penilaian yang kritikal, yang mana mereka akan melihat adakah apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini merupakan satu langkah yang baik ataupun sebaliknya. Tetapi apa-apa pun kita sudah tahu, kita ada dua parti dalam negara dan bergantung bagaimana kedua-dua parti itu menarik minat dalam kalangan pengundi baru itu. Itu saja. Secara asasi saya menyokong pendapat saudara mengenai golongan muda menjadi penentu pada PRU13, yang di mana pada PRU ke-12 kita melihat tsunami golongan muda itu mengubah landscape politik negara. Betul, benar. Tapi saya melihat sejauh manakah golongan muda ini mempercayai media baru berbanding pada media tradisi. Pada pandangan saudara, bagaimanakah? Apakah faktor sebenarnya yang menyebabkan golongan muda lebih cenderung untuk mempercayai sumber dalam media baru berbanding media tradisi? Kalau kita menyentuh aspek pengundi muda ataupun golongan baru ini yang lebih cenderung kepada media baru, saya rasa terkena juga pada saya, sebab kita tahu kita sedang berkembang ke arah teknologi yang lebih hebat. Apabila kita menyentuh berkenaan dengan media baru, sebenarnya banyak kelebihan yang ada dalam media baru ini. Yang pertamanya, ada sifat responsif, yang mana perbincangan itu boleh disertai oleh orang ramai.
secara terbuka. Kemudian lebih pantas, penyampaian informasinya lebih pantas dan meluas. Jadi dekat situ daripada situ kita dapat lihat bahawa kenapa golongan muda ini lebih cenderung kepada media baru, kerana informasi yang diperoleh itu dapat diperoleh dengan kadar yang segera berbanding. Tetapi saya tidak menafikan bahawa pada pandangan saya kita tidak boleh menggunakan media baru sahaja. Kerana kita sebenarnya sebagai mahasiswa, kita perlu ada penilaian yang lebih kritis dan kritikal. Kita perlu melihat media baru dan juga media lama, kerana media lama ini dia lebih bersifat kepada pendedahan, penerangan dan sebagainya. Manakala media baru ini adalah untuk perbincangan, yang mana kita melihat bagaimana anak muda memberikan idea-idea yang mana kita boleh lihat untuk membantu negara kita lebih membangun. Kalau kita lihat dalam gelombang pelibatan anak muda sekarang ini, kepercayaan terhadap media baru tu saya tidak dapat menafikan ia lebih daripada kepercayaan terhadap media lama. Ekoran daripada, seperti yang kita tahu, apabila sesuatu media itu disebarkan dalam lebih meluas, maka anak muda lebih rasa terbuka dan mereka tidak rasa seperti ada benda yang diselindungkan daripada apa yang mereka peroleh. Jadi sebab itu mereka lebih cenderung kepada media baru. Tetapi sebenarnya kalau kita hendak mencapai satu prestasi yang lebih baik dalam penerimaan ataupun penilaian suatu isu, mereka perlu mengimbangi. Dan saya percaya mahasiswa kini adalah mahasiswa yang bijak menilai, yang bukan boleh dimomokkan dengan perkara-perkara yang kita tahu adalah perkara yang sekadar untuk mendapatkan populariti dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih saudara Rafiq kerana sudi meluangkan masa dalam rancangan Bual Bicara kali ini. Kepada penonton, kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang.